Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, baik. Kita pergi ke langkah yang ketiga. Bagaimana kita nak melaksanakan ataupun nak buat RPH dalam ni. Baik, kita dah masukkan jadual tadi pada langkah yang kedua selepas kita ambil copy. Okay, kita masukkan jadual daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Untuk tukar tarikh, double klik pada hari Isnin. Kemudian pilih tarikh hari Isnin. Okey, kalau kita tunjuk ni minggu depan ialah minggu 13 bulan, automatik dia akan keluar 3 minggu 31. Baik, untuk minggu ni minggu 6 hari bulan, jadi minggu ke 30. Okay, kita tengok hari Isnin. Okey, hari Isnin akan paparan macam ni. Okey, cikgu jangan ubahlah apa-apa. Kita untuk tema bidang tajuk kita pilih. Okey, contoh yang sekarang saya untuk RBT ke bentuk tajuk, kemudian standard kandungan kita isi. Okey, dah isi standard kandungan, kita isi standard pembelajaran. Okey. Baik, standard pembelajaran, contoh saya ambil ni lah. Menghasilkan catatan alih. Ni saya buang dulu. Okey, membina reka bentuk dan sebagainya lah. Contoh je lah Okey, untuk RPH yang pertama. Okey, kita tinggalkan dulu, kemudian kita buat untuk RPH yang kedua. Okey, ni subjek RBT. Kalau subjek yang sama ataupun kelas aras yang sama, cikgu boleh copy. Okey, right click, highlight dulu. Mula daripada kotak yang atas ni, highlight turun. Okey, copy. Kemudian pergi ke kotak yang sama. Contoh kita mula daripada kotak tema bidang tajuk ni. Untuk page kedua pun kita mula kotak yang sama. Kita pastekan dia. Okey, baik. Right, yang ketiga. Okey, matematik. Okey, kita belum ada, kita buatlah. Sekarang kita ambil statistik. Contoh ini contoh yang lah Okey, tak ada maksudnya kita kena pilih. Okey, pengurusan data. Okey, carta pi, standard pelajaran ni mentafsir carta pi. Baik. Kita dah siap bina RPH. Untuk hari Senin. Hari Selasa ulang langkah yang sama. Okey, ulang sampailah sehingga hari Jumaat. Okey, boleh cikgu-cikgu